Oh, makan apa? Oh, dah bolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dah bolak besar. Oh, besar ni. Oh, ada. Oh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni kita ambil ngai merah dah nak test root baru beli ni, high carbon root. Ngai ni 2 koni LB lah ni. Memang lembut lah. Tu lembut, memang lembut. Okey lah, sebab dia kecil, dia nampak klasik sikit. Lepas tu dia punya handle ni boleh lah, kita boleh pergi sini sikit. Okey, walaupun kita nak set up ni pun mudah ni, pasal dia pendek, dia tak panjang. Tapi kalau kita nak baling pakai 2 tangan pun boleh, kita pergi sikit ni. Boleh. Saya kadang-kadang tak biasa kot nak pergi so tangan ni 2 ni. Okey lah, boleh pergi sikit ya. Okey, boleh pakai. Nak set up pun mudah sikit ni. Okey, jadi tali saya pakai 15 LB, leader 25 LB, besar sikit leader. Jadi pagi ni kita pakai soft rock dulu, kita main top water lah. Tengok lagu mana, ada hasil ke tak ada. Sebab time malam saya mari dah sini. Lepas tu ada sambaran. Okey, boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah. Lembut sangat. Ayuh juga lembut sangat ni bang. Tekong. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Sudah. Tak syak mana ni. Boleh dah. Alhamdulillah. Rezeki di pagi hari. Alhamdulillah. Rezeki di pagi hari. Allah Akbar. Allah. Ayuhnya ngai ngaruk ni. Kena ikir kasan ni. Tak sedap nak nyetok. Saya dah hanyakan root saya. Ya. Oh, jatuh. Allah, bukan hikir tak bawa. Okey, ni saya kita boleh dah. Menggunakan root 2 koni LB. Ini tak sedap juga. Lembut dok. Tapi tak apalah. Terak lah ni. Boleh hikir sesuatu, belok root. Belok kat nok. Terak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cubalah, cuba untuk membiasakan diri. Okey. Allahu Akbar. Tak kena. Lain-lain. Mana tak kena. Sedap je orangnya. Yang mula pasal dia dah tu tak biasa kan. Kita biasa pakai root light. Ni ultra light ni. Warna LB memang lembut lah. Sekarang kita biasa pakai 5-10. Keras sikit. Okey, dah biasa dah ni. Dah mendapat dia punya tune untuk kita lepas biar dia syak. Payah juga benarnya nak beso dengan sesoruk ni. Kita karas selu sikit. Ada yang ikan tapi tak banyak lah. Sebab dia punya pokok kiambe tu penuh tu. Penuh sini. Jadi dia untuk yang mana orang pergi ikan dia sekat dengan buluh. Jadi ada beberapa tempat je lah
Ada pagi ni. Pok gan ini. Allah Akbar, maksud dari itulah muju. Ada sini nih. Oke, pinus pok. Jangan tak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sah. Video ni. Alhamdulillah. Oh, sama le. Allah Akbar. Kita hanyarkan yang kedua. Ya. Oh, tu dia. Saya kalau kena ikan kok saya besar ni, memang belok. Allahu Akbar. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Gambar sepuku. Bekas tak bawa, sudahlah. Okey. Tinggal ni. Oh, 900 gram juga. Okey. Teruskan lagi. Mesti mencari harwan. Bismillahirrahmanirrahim. Belok. Ya sungguh. Dia nak masuk dalam tu dia. Perlawanannya sengit. Ada lagi dia. Kita memanfaatkan semua tempat-tempat wadah kan. Satu banyak tak? Depan tu sikit. Tu. Ekor dah belah. Oh, makan apa? Oh, dah bolak. Alhamdulillah. Kena saya. Kena saya sukan ni. Tu lah. Oh, gerok gini lah. Udah mau dek kalau ngai gernya apa gerok gini. Saya ni. Udah hompa ni makan. Hai, saya juga. Tu dia. Lucu dah. Nak kena cari tali mata. Mana tali? Okey. Pergi kau nu ah. Jupur tali. Okey. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Oh.
kita molek. Kita pakai SP. Boleh ada batu terang deh. Boleh ya. Oh, dah. Oh. Gila. Dah. Allah Akbar. Ya Allah ya Tuhanku. Tolong setok. Kejut sama lah. Dari ni adik-adik yang usul edang kan. Dia berencin dua-dua kan. Waduh, aduh. Kita oleh. Sarga. Kau. Terus ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada? Oh, ada. Oh. Saya lebih kuat tadi kawan-kawan. Oh, alhamdulillah kawan-kawan. Okey, pindah spot lagi spot mula-mula kita test root dengan ray ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ada sini, jangan risau. Dah. Sikit. Sikit ada. Oh, sikit lah. Oh. Saya lebih kuat tadi. Saya anu ni.
Tukar pakai SP. Ada blade bau. Okey dah. Oh, payah nak pakai. Oh, makan lalu. Wow. Amazing. Saya pun tadi lah. Tukar SP ni ya ni. Hitam. Ada blade bau. Wow. Hancur dah ekor dia. Sebenarnya boleh pakai lagi. Dekat sikit. Masih lagi boleh meneruskan perjuangan bersama saya untuk mengurus haruan. Okey. Kita tukar. Jadi kita pakai safrok ke. Jadi kita tukar SP yang ada blade bawah. Dan terus mencakuk. Oh, biar dulu. Ada kat sini. Tak ada, mustahil tak ada. Ada. Mustahil ada. Mesti ada. Curug dah. Kecil sangat. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil tak ada. Oh, wujud dah. Mustahil mesti ada. Kira Ada kecil dah. Oh, dah pula besar. Oh, besar ni. Allah, lucu. Astaghfirullahaladzim. Lucu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini bandun rasanya.
hmm.